Kalau kita mengikut kehendak, kita ikut viral, kita ikut kawan, kita ikut trend, kita takkan konsisten dan juga kita overdose. Boleh menyebabkan overdose, lepas tu tak ada kesan. Beli mahal-mahal lepas tu tiada kesan, tak ada hasil. Kita beli suplemen nak ada hasil, betul? Betul. Okey. Kenapa perlu ambil suplemen yang ada kajian dan ada kelulusan dari pihak yang bertanggungjawab? Yang pertama, kita tak nak buang duit pada produk tak berkesan. Yang kedua, ambil dos yang tak sesuai. Yang ketiga, kesan tersembunyi iaitu organ dalaman kita. Kesan dia pula buang duit pada produk tak berkesan. Yang pertama, pembajiran. Kedua, setiap bulan beli suplemen ni tapi tiada hasil. Yang ketiga, ambil dos yang tak sesuai dan juga perlu ambil pil berlebihan iaitu banyak biji. Boleh menyebabkan pedih perut, sembelit dan loya dan boleh jadi toksin dan juga boleh mudah berdarah jika berlebihan.